Kata masuk running, lari lah. Kenapa nak jalan? Tak faham aku. Kau daftar event running, bukan event jalan. Jalan lah. Lah nak jalan lari lah. Aduh. Oh, dah aku ramai ni jam lah apa Dah kenapa jalan ramai-ramai kat sini. Aduh. Tak, sekarang ni korang daftar event running. Tapi kenapa nak jalan macam ni? Alamak. Aduh. Itulah. Aku pun cubalah meloloskan diri. Ramai weh. Aduh. Puasa. Ramai sangat ni weh. Alamak. Macam mana nak kayu? Adidas Adizero. Boleh tak apa. Abang lari kiri bang. Ramai sangat ni. Ramai weh. Kenapa? Mana aku nak menyelupi? Alamak. Kalau di rating kat sini. Kenapa lari belah kanan? Sempit. Pam tayar weh. Sampai adik tu ada pam. Adik yang kerja OCBC Bank tu. Diorang hari ni ada bagi basikal free. So dapatlah siapa nak pakai basikal boleh lah. And pam tayar. Okay lah. Dah sikit nak kayu. Jom sama kayu jom. Ramai orang. Okay kan. Hey guys, tadi aku kayu apa nama tadi? Pam tayar. Tu pinjam pam brother kau. Tayar tu tak sedap tayar depan. Pinjam pam dekat brother apa? OCBC Bank. Ni tahu event apa ni. Ramai weh. Kan? Ramai lah. Hey guys, apa? Aku dah berapa km ni? Dah belah juga lah. Ramai hari ni, memang ramai. And sebenarnya apa? Hari Sukan Negara. Bulan ni hari Sukan Negara kan. Elok lah tu. Pada tidur kat rumah kan. At least bangun pagi ada buat aktiviti. Lepas subuh boleh datang sini. Event ni pun free. Kau tak nak join yang ni pun kau join datang biasa je. Tak daftar apa-apa pun. Lari je. Pusing KL. Settle tau adik ni. At least kau ada peluang-peluang okey lah. Kan? Kalau kau tak nak lari, jalan boleh, brisk walk. Tak nak brisk walk, kalau basikal boleh. Kalau ada hari-hari dia bagi basikal free. Macam hari ni ada basikal free. OCBC bagi. Tapi basikal ni lah mountain bike. NTB lah. Okey lah. Kan? Ni lah. Tak nampak lah pula basikal. Aduh. Kau just kayu kalau perlu okey lah. Apa layan chill-chill okey apa? Memang ramai ni, memang ramai. Aku tak tahu nak kayu macam mana. Nak masuk dekat lane aku pun orang berlari lah. Lane kanan orang berlari kan. So agak suka nak kayu. Sebab dia kata lane kanan basikal. So bila diorang berlari sekali dekat lane basikal, agak susah aku nak speed. Nak laju sikit kan. Tak apa, aku pun nak layan je. Kau nak laju. Ellie aku keluar, apa Ellie keluar peluh dah.
Macam ni kan. Nampak. Macam mana? Nak kena slow lah. Tapi diorang dah brief lah tadi. Apa? Basikal kanan, lari kiri. Diorang tak tahu, diorang entah. Jangan tak dengar, tak tahu lah. Okay guys, alhamdulillah settle dah kayu. Apa? KL Car Free. Hari ni memang yang pening lah. Memang yang pening. Banyak event dia ni. Aku tak tahu event apa tadi. Salah satu dia ni lah, HSN. Yang tadi satu tu apa tahu, OCBC ke apa lah. Tapi ada banyak event tadi sebab baju dia lain-lain kan. And ya, macam aku janjikan tadi, ni lah aku nak cerita sikit pasal kaki aku. Kenapa aku tak join apa? KL ya betul. Kuala Lumpur Standard Chart Marathon hari tu. Okay. First kali hari tu aku ada share kan gambar X-ray lepas aku lari dekat boom run tu. Lepas boom run tu, event boom run tu, aku rest tau. Aku rest dalam 5 hari lah, 6 hari. 6 ke 5 hari lah lebih kurang. 6 hari kot. 6 hari. Ya tapi itulah. Kita ni runner kan, dah biasa berlari kan. So aku tak boleh duduk diam. Aku decide Sabtu tu aku berlari lah. Aku lari dekat Bukit Tungku. Bukit Tungku kat tu. Dah lah Bukit Tungku tu aku layan looping tau. Aku layan looping kat Bukit Tungku. Dapat dalam 15 km. Apa dia? 15 km. Layan looping kat Bukit Tungku ke. Pusing-pusing naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Dengan harapan prepare untuk Standard Chartered lah. Kan sebab aku tahu road Standard Chartered tahun ni banyak bukit. So aku nak lebih training pada bukit lah. So nak jadikan cerita, lepas 2 hari lepas tu, hari Ahad aku rest. Hari Senin aku nak ingat nak lari balik lah, nak buat recovery kan. Kaki aku sakit balik tau. Sakit kat belah, tempat yang sakit tu lah belah kiri. Cakap datang balik dah aku cakap kan. So apa, aku ingat nak pergi ni lah, nak pergi doktor lah. Jumpa doktor lah, lalang kan jumpa doktor. Lepas tu dulu sakit lah kaki aku. Jumpa doktor government. Jumpa doktor government macam biasa lah. Dia bagi ubat tahan sakit, ubat muscle relaxation dengan ubat sapu lah. Lepas tu bila lepas aku makan ubat tu sampai habis, still sama lagi tau. Dekat seminggu lebih ke seminggu. Lepas tu aku cakap apa hal dia. Lepas tu aku tukar lah pergi klinik private, pergi jumpa GP lah, klinik private. Sama juga ada bagi ubat tahan sakit ni semua. Aku pun dah naik fed up makan ubat macam tu. And one day tu hari tu aku ada share story lah dekat aku punya IG. Lepas tu ada satu adik tu lah, adik tu tegur. Dia chat dengan aku lah. Dia cakap, bang, kaki macam mana kan? Cakap macam tu ke? Macam tu lah, on off kan. Cakap, abang tak lari lagi ni. Cakap dia kan, dah lama tak lari, rest lagi. Lepas tu cakap, apa, why not abang try pergi jumpa physio kan? Aku cakap, betul juga, aku tak terfikir jumpa physio. Lepas tu, betul juga kan. Lepas tu aku cakap, terima kasih adik kan, ingat kan. So aku decide pergi jumpa physio. And aku tak jumpa physio government tau. Sebab aku fikir-fikir balik, kalau aku jumpa physio under government, for sure dia akan bagi appointment. Entah bila-bila pula appointment lah. Sebab event dah nak dekat lah tu, dalam 2 minggu 3 minggu lebih lebih kurang. Lepas tu cakap tak apa, kita pergi physio under private lah. Pergi physio under private, confirm memang kena bayar mahal lah. Tapi aku tak fikir, aku tolak tepi lah semua tu. Sebab aku fikir aku tak nak sihat nak cepat sihat kan. So pada yang tanya tu, abang, itu abang physio tu under government ke under private? Under private. Aku pergi 3 kali session. And memang mahal lah, aku akui memang mahal. Tapi aku tak fikir pasal duit. Aku fikir aku tahu aku nak sihat lah. So aku pergi lah 3 kali. And aku jumpa doktor lah. Dia kat situ dia ada head dia doktor. Lepas tu dia punya yang treatment aku tu physio lah. Yang treatment aku, yang kau tengok aku share gambar aku kena cocok semua tu, tu physio lah yang buat. Dia advice aku lah, treatment first apa, treatment kedua apa, treatment ketiga, yang last tu apa, yang finalize tu. So dia suggest aku buat 3 kali treatment lah. And aku buat treatment macam aku cakap tu. Aku kena cocok. Untuk first time aku kena cocok. Yang kali pertama lah. Yang kali kedua aku kena cocok dengan kena elektrik lah kaki aku. Cocok ni dia panggil dry needling lah, jarum yang kering. Dia cocok kat kaki kau, entah macam mana dah. Okey, aku lupa cakap. Aku punya sakit kaki aku. Aku punya dekat otot aku ni, lupa cakap apa.
otot aku ni macam ada macam trigger point lah. Trigger point ni kalau korang perasan, otot kita kan macam straight kan. So dekat straight tu dia macam ada kawasan yang macam yang tak rata lah, macam bengkak-bengkak sikit. So dia dah tersimpul lah urat kat situ. So dengan cara ni kau kena elektrik, kau kena cucuk kat situ, dia lagi cepat lah release kau punya simpul tu. Lebih kurang macam tu lah yang doktor explain kat aku. Aku pun yalah aku tak tahu kan. And lepas aku cucuk kali pertama dengan kali kedua kena elektrik. Sama juga yang elektrik tu pun sama juga, dia punya function dia nak bagi kau cepat lagi stres kat kaki kau tu, lagi cepat lagi okey. So lagi letak elektrik. And kali ketiga, bila kali ketiga aku pergi, ni last lah, minggu Standard Chartered tau, Standard Chartered punya race day. Aku dah agak memang tak ada join lah. Tapi aku fikir-fikir balik masa aku tengah on the way bergerak dari rumah. Aku nak join fun run je lah kalau boleh kan. Join fun run pun okey juga. Bas ke apa ni weh? Kalau boleh aku nak join fun run je lah. Lepas tu ingat aku cari bib lah kan. Tapi aku rasa tak boleh ni, doktor tak baginya. So bila last day tu, lepas aku buat treatment, yang last day tu aku agak heavy ke kena. Yang last day tu aku kena cocok 5 tempat dengan 1 jam. 5 tempat 5, bawah 3, atas 2 kat belakang betis aku. And elektrik tu lama sikit. Renjatan elektrik tu agak dalam 20 minit kot. Memang sakit dah weh. So bila last aku jumpa doktor, last session jumpa doktor cakap kat aku, Fali. Dia panggil aku Fali sebab aku cakap dia, orang office aku panggil aku Fali. Fali ada, Pali ada. Orang Z aku tak ada. Banyak macam tu, panggil macam tu. So dia pun panggil aku Fali lah. Dia cakap, Fali, I advise tu tak payah join event kan, sebab kaki you betul-betul belum full recover tau. Baru nak okey, dia cakap. I tengok pun you jalan pun macam tak balance lagi. So better you tak payah join lah. Aku macam frust lah dengar macam tu kan. Cakap, kalau saya nak join fun run tak boleh doktor. Aku cakap macam tu kat dia lah. Dia cakap, fun run pun I tak bagi you nak join. Cakap macam tu sekali tau. Cakap, I tak bagi you join sebab takut nanti kaki you akan teruk bila you join after run tu. Even fun run sekali. Doktor ni tahu sebab dia runner juga, tapi dia runner on off lah. Tapi dia tahu distance semua macam mana kan. So aku agak frust lah kat situ sebab kita training dah lama kan. Training dekat hampir beberapa bulan-bulan lah training. Lalu tak dapat join. Tu aku agak frust lah. So aku fikir balik, tak apa lah. Betul cakap aku, tak apalah this year you tak join, next year ada lagi kan. Yelah cakap aku, bila fikir-fikir tak apa lah, next year kita join lah kan. Next year aku for sure comeback balik lah. And now aku pun tak lari lagi sehingga hari ni. Kaki aku ni pun dah agak okey sikit lah. Nak compare dengan 2-3 minggu lepas, dah semakin okey lah. So aku lebih pada cycling lah sekarang. Aku sebab nak maintain aku punya body ni semua kan. So aku kena cycling lah, kena buat something dengan buat body weight lah. Kalau aku tak buat apa-apa tak boleh weh. Nanti kita dah biasa kan, kita biasa berpeluh-peluh semua petang-petang pagi kan. So bila tak buat apa-apa macam pelik lah. Tu lah aku cycling tu, seminggu ada 3-4 kali kan. So hari ni aku layan event KL Kafri punya route lah. Itulah cerita dia sebab apa aku tak join Standard Chartered hari tu. Okay, thanks lah juga kat korang yang doakan aku. Ramai lah orang DM aku lepas aku share gambar yang aku kena elektrik tu. Ramai lah yang doakan aku. Aku just boleh say thank you je lah kat korang. And aku appreciate sangat-sangat korang doakan aku. And aku pun doakan korang juga, semoga semuanya sihat InsyaAllah. And dimurahkan rezeki. Aku seriously, aku memang rindu nak lari. Tengok orang lari semua kan. Aku memang rindu nak lari. Tapi itulah, mungkin dalam 2-3 minggu lagi InsyaAllah aku baru start balik kot. Okay lah guys, aku pun rasa vlog sampai sini lah kot. Sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih kat korang yang wish kat aku. Aku pun doakan korang semoga sihat sentiasa sampai keluarga. Pada yang kenal aku, thanks tadi tegur. Aku pun rasa agak-agak terkejut juga walaupun aku naik basikal lah. Ada runner-runner tegur ni. Okay lah guys, jumpa lagi next video InsyaAllah. Aku ada cakap tadi, aku ada target satu event ni bulan tahun depan sebelum puasa tahun depan bulan 2 kan. So bulan 1 tu ada satu event. InsyaAllah aku sempat training untuk 2-3 bulan ni sebelum aku join event tahun depan. Korang doakan aku lah sekali lagi. Kita jumpa lagi next vlog. Gerak lu. Assalamualaikum. Bye bye. Sebab apa kita buat sini lah, tengah ni renovate, datang dah nampak. Tahun depan mesti kat sini balik lah, Standard Chartered.